Kalau saudara cari, ni keratan akhbar dalam internet ada. Anwar dedah ahli UMNO dapat projek 2 bilion. Disember 10, 2010. Ni, saudara tahu apa berlaku? Ketika ni, siapa punya yang siapkan kenyataan media Anwar yang bagi semua dokumen? Ni budak dia. Saya dulu memang ketua KUPAI. Tahu KUPAI? Kumpulan Penjilat Anwar Ibrahim. Saya siapkan dokumen. Apa dokumen ni? Dokumen ni saudara 2010. Tender makanan tentera. Gahmata, sajian Gahmata yang dapat kontrak Sabah, Sarawak, Labuan 800 juta. GPB Corporation 300 juta Pantai Timur. Komatra di utara Perlis sampai ke utara Perak 600 juta. Semua ni 2 bilion. Siapa dapat kontrak tu? Abu Hussein lah. Tahun 2010. Dan Anwar surah maki dia. Kalau dalam surat khabar ni, surat khabar bukan sidang media. Kalau sidang media 3 hari. Ini dia 3 helai Anwar surah maki. Ini baru kasut, saudara. Kemudian dia ada beberapa kes, mula goyang, kes anak dia apa semua. Tapi soal dia ialah Anwar menghidu benda ini. Bila Anwar hidu benda ini, Anwar telah pujuk dia dan lantik dia sebagai pengerusi jawatan kuasa jawatan kuasa kos dan sara hidup, nakol. Ni yang malapetaka satu negara ni punca Bukit Gantang lah. Malapetaka seluruh negara ni Bukit Gantang lah. Tapi saudara tahu, bila dia dilantik ni, apa dia buat? Dia telah mempromosikan perniagaan dia, bawa masuk semua kroni dia, termasuk antara yang saya pernah dedah, saya hantar ke SPRM, ialah berkenaan dengan beras Darul Rizwan yang diproses dan dibungkus oleh Said Afif dan Sharifah Alia, 2 ekor anak dia. Dia guna kedudukan tu. Maknanya Anwar tahu, ini Barwa memang boleh kena beli, senang kita bagi dia ni. Dan dia bertindak akhirnya setelah dia perform menjadi penjilat yang terbaik, dia telah menunjuk jalan untuk menawan lagi kawan-kawan yang lain. Dan apabila saudara tahu tak apa bayaran dia? Saudara, konsesi penyediaan bekalan penyajian makanan bermasak dan penyelenggaraan 75 kem tentera zon tengah dan selatan. Kontrak telah dibagi, malah dengan persetujuan melibatkan yang di-Pertuan Agong sendiri lobi dia. Sudah tahu siapa pendapat? Disaji daripada Felda. Okeylah, walaupun dia tak ada tender terbuka, tapi JLC dapat. Saya more or less saya ada pertimbangan, walaupun saya tak bersetuju. Tapi saudara tahu apa yang dapat, saudara? Anwar telah panggil melalui Datuk Wira Farhas Salvador satu mesyuarat melibatkan Datuk Seri Salahuddin Al-Ayubi, satu mesyuarat dengan Fauzan dan Farhas ni orang budak Anwar. Samsul Azri, KSN pun terlibat. Dan saudara tahu siapa yang terlibat? Azam Baki juga terlibat. Saudara, daripada disaji, mereka pindah akhirnya atas nama Azam Baki cakap pindah macam ni tak boleh. Kekal nama disaji, bagi disaji komision, tetapi ran dan hak milik semuanya mesti Said Abu Hussein punya syarikat Komatra. Saya detail semua. Dan harga dinaikkan. Tahu tak berapa harga mentedarah jaga 6 orang ini? Tahu tak berapa harga dia? RM366,000 satu hari selama 15 tahun. RM366,000. Saudara, alasan dia lompat sebab apa? Nak jaga kawasan. Saya tanya, berapa ramai orang dibantu di sini?
Saudara tahu tak berapa bilion dia mentadara hasil daripada dia menjual dan bergadai maruah. Hasil mengkhianati. Saudara, ini manusia jumpa, ludahkan muka dia. 3. Untuk ini saja. Saya tak cerita beras, jawatan dalam nakol apa semua ni. Saya bercerita ini saja. 366,000, saudara. Kenapa? Membawa lagi 5 ekor. Dia dapat. Dan saya tak bercakap saja. Saya hantar semua dokumen kepada SPRM Azam Baki. Dan saya tanya Azam Baki. Saya ada minit mesyuarat tersebut pun. Bagaimana Azam Baki sendiri mengkhianati dengan melakukan benda ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Negara ini sedang dihalakan dengan keadaan yang sangat-sangat salah. Itu belum saya bercerita soal saya buat laporan polis. Saya dedahkan sendiri, saudara. Apa yang berlaku? Saya detektif KSU Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan. 4 orang pegawai pergi melancong mewah ke England, London dan Paris dan dibayar oleh syarikat yang sedang berurus niaga dengan Kementerian Kesihatan. Akhirnya, saudara, siapa pergi hospital bulan-bulan ambil ubat? Angkat tangan. Ada ramai kan? Betul ke tidak? Tapi tak mengakulah bulan-bulan ambil ubat kan? Jujur, bagi tahu kawan sebelah bahawa sekarang ini tak ada lagi bekalan ubat sebulan-sebulan, bekalan ubat sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Betul atau tidak? Doktor tak cukup, misi tak cukup, kaki tangan perubatan dibelasah secukupnya, tukar waktu kerja dengan waktu kerja baru, sistem perubatan hancur. Kerana apa? Kerana rasuah-rasuah sebegitu ini sedang membiak. Tapi macam mana tak berlaku? Sebab Perdana Menteri pun akhirnya mengaku dalam parlimen, dia pun terbang dengan duit syarikat swasta. Saudara, ekonomi teruk, rasuah teruk, semua benda teruk. Tapi saya bawa balik hujah awal saya. Negara ni sedang dirampas, saudara. Orang Melayu dah tak ada. Jangan sembang orang Melayu sudut ekonomi. Ini negara-negara Melayu. Pergi tengok 10 yang tertinggi. 10 yang terkaya. Jangan tengok elit, tengok 10 terkaya. Secara statistik DOSEM yang terbaru, di Kuala Lumpur, orang Melayu bukan majoriti dah. Di Kuala Lumpur, DOSEM, statistik bancian yang terbaru, orang Melayu bukan majoriti dah. Saudara, politik DAP Batuk, yang lain, wakil rakyat Melayu Islam dalam jadi menteri dalam kabinet demam. DAP Batuk, demam. Politik orang Melayu hilang. Hari ini mereka akan terus mencabut akar dia. Saya mohon untuk ini menjadi satu kewajipan. Bukan isu politik semata-mata. Keluarlah. Bangkitlah. Gunakan segala macam usaha. Saya mohon, sebahagian besar daripada saya syarah ini ada dalam Facebook saya. Dia orang kata, kenapa ceramah ni saya nak jawab. TikTok mengumumkan Malaysia merupakan negara paling banyak dalam dunia kerajaan arahkan supaya padam akaun. Saya ni dah tak ada TikTok lama. Saya tak aktif TikTok lama. Saudara tahu kenapa? Macam pakai Pampers. Malam ni nak live, 3 akaun lebu. Tengah live, bertukar akaun. Jadi orang lain rakam, sialah ucapan saya. Facebook saya,
Mula seminggu dah. Orang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Tak lalu dekat timeline dia kata. Saya mohon, berapa ribu yang mendengar ni. Pergi balik cari. Cari CHE, jarak GUBARD. Tolong follow. Tolong follow. Dan saya dedah, saya bercakap soal fakta, soal dokumen. Kenalah tangkap sehari dua, tak apa. Dan saya bagi tahu, hari ni, bila dedah itu, saudara tolong share. Belum pernah ada orang kena tangkap sebab share. Tapi kalau berani, cut and paste, salin balik. Nanti kita jumpa di dalam sana. Kadang-kadang sunyi, nak berkawan juga. Tapi kalau tak berapa berani, share, biar, sebar. Hari ini semua orang dapat risalah pluralisme. Dapat kan? Siapa tak dapat, minta dengan bos debat. Saya dah kata, untung jual sabun sikit-sikit, tolong print. Ada risalah, tolong sebarkan. Photostat banyak, tunjukkan betul-betul. Dan saya bagi tahu, semua pendedahan saya, insya-Allah bulan depan, saya akan bukukan. Kan? Baru dedah, kena lokap. Kalau buku, kena sosma kot. Tapi doakan saya. Orang tanya, cikgu Bat takut? Takut. Saya ada isteri, saya ada bini, saya ada anak. Cikgu Bat letih? Saya letih, saya manusia. Tapi saya tak boleh bayangkan satu masa nanti, ketika saya tak mampu untuk bergerak, anak saya nak cucu saya nak tukar agama. Saya tak boleh bayangkan satu ketika nanti, ketika saya tidak boleh bergerak, sakit terlantar, saya dapat lihat depan mata, Islam tak ada nilai, Melayu tak ada harga. Biarlah, kalau takdir Allah, tercabut nyawa pun kerana berlawan, kita reda. Doakan saya, doakan keluarga saya. Saudara, teguhkan hati, teguhkan perjuangan ini. Kan? Kita sedang berjuang melawan satu benda perjuangan kemerdekaan negara yang jauh lebih besar. Selamatkan tanah air ini. Kita bukan musuh pada Cina. Kita bukan musuh pada India. Kepada orang bukan Melayu, kena faham. We are strongly believe kontrak sosial merupakan kunci kestabilan negara ini. Yang itu yang kita harus pertahankan. DAP, warisan PAP. Mereka cuba mengucang-acihkan negara ini dengan memadamkan kontrak sosial dan menjadikan Malaysia ini negara sekular sepenuhnya. Sekian saja saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah.